Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Cikgu JJ, anak pelajar masa merbuk yang cemerlang dunia akhirat. Okey, 5 minit sepintas lalu subjek seni reka. Okey, tajuk hari ini tajuk dua seni arca. Okey, apa yang anda tahu pasal seni arca? Kita dah belajar tingkatan 2, 3 dulu. So, untuk tingkatan 4 ni, seni arca kita akan belajar sedikit sejarah dan terus kita akan buat projek untuk tajuk, untuk subjek seni reka ni lah. Okey, apa yang kita tahu tentang arca? Arca ni ialah perkataan yang diambil asal daripada perkataan sculpture lah. Kalau kita tengok kat atas tu, yang bermaksud mengukir, memotong, menebuk atau melarik sesuatu barang atau bahan lah. Okey, ingat 3 benda tu je: mengukir, memotong, menebuk dan melarik. 4 key point ni untuk masuk sculpture. Okey, sculpture ni bermula pada zaman purba dulu, pada zaman dulu lagi dia digunakan untuk proses penyembahan, proses keagamaan dan sebagainya lah. Okey, so di Malaysia bermula seawal tahun 1921. Okey, 1921, iaitu di Pulau Pinang. Kalau belajar sejarah, arca yang berada di Pulau Pinang, arca yang sculpture ataupun arca patung yang kita nampak di Pulau Pinang, arca apa? Betul, Francis Light 1938 yang diperbuat daripada gangsa yang diukir oleh F.J. Wilkinson. Okey, so itu ialah permulaan ataupun sejarah arca di Malaysia ya. Okey, baik, seterusnya kita pergi pada teknik dan jenis-jenis arca. Okey, kita dah belajar tahun kata 3 dahulu. Tahun lepas, okey, tahun ni kita go through saja. Kita ada 8 jenis arca yang kita kena tahu, kita kena belajar, iaitu assemblage, luakan, installation, mobile, arca binaan, arca stabil, arca timbulan dan arca acuan. Dapat? Okey, arca assemblage. Arca yang diassemble, dihimpunkan dalam sesuatu susunan untuk menjadikan satu karya yang mempunyai daya estetik. Okey, kita cantum, kita gubah, kita susun. Itu ialah assemblage. Okey, seterusnya arca timbulan. Arca timbulan ni dikenali juga sebagai arca relief, arca karya 2 dimensi atau 3 dimensi, yang kita menggunakan teknik lorekan, teknik memotong, memahat dan sebagainya untuk kita buang bagaimana yang kita nak, untuk kita timbulkan dia. Simple. Okey, seterusnya arca mobile. Arca mobile ni ialah bahan yang digunakan yang membolehkan dia bergerak. Okey, arca untuk dijadikan arca. Okey, arca ni boleh bergerak, boleh digantung ataupun boleh